Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trip dah aku. Titip. Gimana Abi? Nasihat Abi? Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doanya sekalian. Pernah apa tu kan? Dunia yang masalah Rohingya. Aku dengar gah di Banda Aceh kailit dah Rohingya yan. Pakai apa Abi? Oh lah, bicara lom rohnya. Ya Abi. Ya benar. Jadi tapi masalah rohnya dia. Nah yang belum tembung dalam YouTube, nah yang mana? Tapi masalah rohnya masyarakat Muslim kaya. Ya Abi. Dia jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi Tunku Bilal dia adanya orangnya kamu si balom dia je. Di picok lom mana? Ya Di Abi. biar lom. Ya Abi. Kali usi lom mana? Kira-kira rumah beda lah. Makan ada yang belum jawab. Malu dalam depan. Dan jawab. Nyan masyarakat Rohingya nyan masyarakat Muslim bermazhab Hanafi. Apabila melarat seorang Muslim yang wajib tabantu dan tafsiraman. Salah. Tabantu, tafsiraman wajib. Kerana Islam dengan Islam bersaudara. Nanti mati yang ada yang waman ikhwanuka. Tafsiraman paling dia yang Aceh. Jika kepuasil indah tu bangsa pengalaman. Mangan mulia beda permenkan kau lambat orang pahikun ajit dia orang Aceh baik mulia li selamat dan piana berantan yang ada musyawarah pemerintah Afrika Ketuang belum banyak NHCR berkait tipu berkait itu mandum yang benar. Jadi kita ingat dalam Quran masa Nabi Musa, pengikut Nabi Musa dipicerok oleh kaum Kipti, picerok ke peluang untuk menyelamatkan iman, peluang teruk dari Palestina karena ajaran Islam bahawa dia selamat dari orang Kinan kerana wajib keselamatan. Orang Islam dengan orang Islam bersaudara. Menanti masa cerita Nabi Abrakan Ulia 7 ke hijrah. Ini masalah. Dia minta perlindungan mengaselamat iman. Daripada jipoh, ditek-tek, dicang-cang, ditut. Beluang. Tak benar. Kerana ada hari lawan. Beluang. Sehingga bagi istirahat kadang biar tu lebih dengan. Dan minta perlindungan buat masyarakat. Masyarakat pasti bantu. Kerana orang mukmin bersaudara. Ini masalah. Anak dia tahu yang kengkang. Dia macam dah tahu. Ini masalah. Jadi mereka punya orang Islam. Wajib selamat. Kalian surat Hasyar. Surat Hasyar ini diceritakan. Yang mana orang yang hijrah berangkat kerana ganyan kaji tebit ibak nanggro ganyan kay harta
terbit hijrah namban mencari keridhaan Allah, bantu dia dan orang yang demi kemenangan. Siapa yang cerita ni? Maka apalagi kita yang orang Indonesia, Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bermadab beliau. Benar. Jadi lihat percontohan dalam Al-Quran, dia selamatkan Al-Muhajirin, orang yang jibit ni bak nang keluar waknya, yang diusir ni bak nang keluar, hanya mungkin jiwa li kampung kerana jipoh yang masalah ni, kerana terancam mudik sehingga hilang iman jiwa. Yang hijrah berangkat dan minta tempat yang aman iman. Nah, selamat dia dah mangat selamat iman ji. Tapi nak dah pernah yang lampu. Dia masalah yang jadi mari. Islam dengan orang Islam bersaudara. Yang ingat. Yang tak dua pakat musyawarah. Oh, dah pada bodoh, para tokoh musyawarah. Amban. Kalian merujuk nama dalam Al-Quran. Kiban cerita Ulia 7. Kiban cerita pengikut Nabi Musa. Kiban cerita pengikut Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad hijrah. Kiban cerita, kiban hukum. Baca dalam surah Asyarinan merulun dan kepegah tentang masalah orang hijrah. Teruk bak tak berkahwin dengan kepegah. Yang masalah lagi. Lagi. Maka apabila mati katanya tuh imam kata Al-Quran aja mami hantar timam mal Al-Quran pelembak kanting-kanting lagi hanya mungkin dia jauh. Yang masalah ni lagi merujuk dalam bagi masalah berat dalam masalah. Nampak. Yang anda kuku dalam tausi lagi tausi. Yang kesedihan. Al-Islam kerja sadil wahid, Islam lagi tubuh yang sembuh. Dan yang kalau terasa awal belum kena, belum keli anak aman yang Allah kata yang anak betul kerana hijrah pada depan kita yang tak perlu dia perlu dalam Quran tak perlu sehingga betul yang syarah kita yang nyanyi kembali nambat. Jadi mudah-mudahan berberkat kepada Aceh, berberkat. Ni secara hukum awaknya katruk Aceh memakna kau terima oleh Aceh. Anali yang megawal laut katruk dalam nangru Aceh, katruk dalam daerah Aceh betul. Kai tipu oleh UN, kai tipu oleh pemerintah. Cuma sebenarnya minta mumat bang Pancasila yang kedua aja nak apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan bangsanya nak ke manusia-manusia yang beradab. Anak yang si kau berangkau yang masalah. Yang masalah. Ya benar. Nahnu nahkumu bil tawahir kini Nabi. Gedayong takalan yang lahir. Ya benar. Ji orang Islam tak apa tak tayong nak apa dalam Quran. Orang Islam pekan orang Islam. Beliau wali. Nah, ulun kan orang Islam tak tayong dalam syarat yang lain. Kalau gatung dalam Quran. Baca ju surah Al-Asyar tamat dengan itu surah. Terbaca lang kita bertemuin.
Menahan. Jadi menahan. Tolonglah perhatikannya orang Islam. Orang Islam mana ayat tu dalam menolong. Yang dengan minta yang ketiga. Nabi dia macam ayat tu. Macam batas dalam Nabi dia macam bina cara dia. Cara tu. Kalau sakit beban nampak tajuk yang mana ini kalau ratu belum agama jangan dalam agama dalam Pancasila kan kemanusiaan itu yang adil dan beradab kemanusiaan adil malam ini agama beradab najib adab dia kalau picap dia datuk tu bangsa madap bangsa beradi ini masalah dia tak buat undang-undang tak ada ke tu tak buat ke tu tak ada dia ke tu yang tiga tentangan malaikat orang jahat dia ya masalah jadi mudah-mudahan ini kementerian ni baulun mudah-mudahan nak berkat dan lun mari nyawa yang semata-mata nak ad-dinu nasihat supaya ada nyawa taudib dengan aman damai yang masalah jadi yang bala oleh Allah kerana dalam hadis wattaqi da'watal mazlum kita takut dia kata doa orang kena zalim yang pula orang tu mana min yang wajib yang selamat namanya ada min orang yatim lah kawannya orang tertindas yang luar biasa itu ada kebibala oleh Allah mantu kebirayai mantu orang Aceh yang cuma yang mana tahu Aceh kebirayai yang awak saja ni nah sangka kekalahan ni malaikat orang yang kalah tu oh yang Bandung Allah kebibala dia kebangsaan kerana yang kita orang tak ada ke tu beli Bandung karena salahnya nak gantung ni yang ban yang gantung salah orang Kelan orang Natam jadi gantung maka oleh karenanya hai rakyat Aceh hai bangsa rakyat Aceh itu yang nyokak kecap bangsa mulia bangsa penyelamat sehingga dalam hukum negara nak tulis yang kemanusiaan yang adil dan beradab ya rukun bernegara jadi nalam yang bulan dayang kaum mada yang tidak luka pikiran tak luka pikiran boleh bawa orang yang masyarakat biasa, boleh bawa kuliah, sekolah. Dia jauh lebih sang daripada luka pikiran. Nampak, tahu yang got, amalan, tahu yang got. Kerana yang tanah mulia, tanah aulia, ini masalah. Baik maafnya. Sebab pernah bawa ujung ayatnya. Bawa ujung ayat kalau dalam surah Asyar. Ya benar. Jadi orang yang anak krit tidaknya. Izin bantu makna izin bantu orang melarat yang seperti demikian. Anak krit. Pindah krit. Bak jiwa raga ajis. Yang keuranian yang punya kemenangan.
Yan ulit yan yang muflihun. Mudah-mudahan bantu tempat, bantu pikiran. Makanan thì cái dụ liu em. Dạo đây mà là dụ chuyện makanan đã đưa ra dụ. Dan Allah ya kumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.